warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Arai tahu tak hari ni hari apa? Hari ni ialah hari penyerahan keputusan SPM bagi tahun 2024. Jadi kita tunggu apa lagi? Jom saksikan. Saya bersama Puan Adila, juga merupakan guru di SMK Sultan Azlan Shah. Baiklah Puan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jadi boleh tak saya nak bertanya kepada Puan, apa perasaan Puan sebagai seorang ibu pada hari ini, juga merupakan cikgu, apa perasaan bila hari ini keluar result SPM? Alhamdulillah. Ialah apa saja keputusan yang keluar pada hari ini sebenarnya adalah hasil yang disemai ya. Hari ini menuai kejayaannya. Yang paling penting apa keputusan yang anak-anak dah dapat. Yang penting pengalaman belajar, usaha, itu semua itu yang paling bahagia lah, lebih bermakna. Berapa A ke, apa benda, berapa A semua tu sebenarnya itu bonus lah. Itu saja saya pun mengucapkan rasa syukur dan terima kasihlah kepada semua, terutamanya guru-guru. Saya saksi hidup kesungguhan cikgu-cikgu SMK terbaik. Baik, terima kasih cikgu. Sekarang saya bersama dua orang pelajar SMK Sultan Azlan Shah yang mendapatkan straight A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah Asfa. Saya kat sini saya ambil Science Stream, kelas K, kelas DLP. Alhamdulillah untuk trial saya dapat 9A. Untuk SPM saya dapat 11A. Alhamdulillah. Nama saya Hana Najihah binti Abdul Kadir, ambil subjek account. Untuk trial dapat 8A. Alhamdulillah untuk SPM sebenar dapat 10A. Untuk adik-adik kat sana, golak tahun depan, buat elok-elok. Jangan give up, buat yang terbaik. Itu je. Saya pula nak bagi pesanan untuk adik-adik seterusnya. Nanti korang belajar sungguh-sungguh. Enjoy je masa dekat sekolah ni. Tapi yang penting belajar. Enjoy tak apa, tapi mesti belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya bersama salah seorang ketua umum SMK Sultan Azlan Shah. Bila abang boleh perkenalkan diri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ashraf bin Aziz Zainuddin dari batch 37 SMK Sultan Azlan Shah yang baru saja menghabiskan SPM 2024. Baiklah, bolehkah abang nyatakan perasaan abang pada hari ini? Perasaan hari ini walaupun ada sedih dan dukanya, tapi tetap ada kemanisan. Kita panggil Alhamdulillah, ramai kita ini berjaya dapat 30 orang straight A. Walaupun GPS sekolah kita dapat 1.7, tapi tak apa, itu yang terbaik. Kita pun dah usaha sebaik mungkin. Terima kasih juga saya ucapkan kepada guru-guru, ibu bapa yang berikan sokongan dan komitmen tanpa mengira, tanpa jemulah guru-guru datang ke sekolah malam-malam. Saya ucapkan terima kasih kepada guru-guru dan ibu bapa juga memberikan komitmen yang sangat baik. Saya bersama seorang pelajar SMK Sultan Azlan Shah. Jadi boleh tak Kak perkenalkan diri? Okey, nama yang diberi Nur Insyirah binti Zarnaha, boleh panggil Insyirah. Kelas daripada 5 Bukhari. Perasaan Kak pada hari ini? Alhamdulillah, perasaan yang sangat gembira dan tak terduga sebenarnya untuk mendapat keputusan sebegini. Dan terima kasih kepada guru-guru serta ibu bapa, rakan-rakan dan semua yang telah bersama-sama menolong dalam setiap langkah yang dilalui sepanjang berada di sekolah. Baiklah, saya nak tanya Tuan pula. Jadi boleh tak Tuan ceritakan betapa struggle-nya belajar SPM, ataupun boleh katakan anak Tuan sendirilah betapa struggle-nya dia belajar SPM? Baik, pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Ketua Cembalang atas persembahannya yang terus lumus bersama guru-guru, ustaz-ustaz
dalam membimbing pelajar-pelajar semak asas, bukan hanya kepada pelajar SPM, tapi kepada semua pelajar. Dan saya ingin mengucapkan jazakallah khairan katsira kepada semua tenaga pengajar, dan saya cukup bersyukur kerana dapat menempatkan anak saya di sini. Dan saya lihat guru-guru, ustaz dan semua tanpa penat lelah, tanpa mengira masa, sentiasa membimbing anak-anak di mana 4 bulan tidak pulang ke rumah. Dan saya lihat ini satu perkara yang cukup memberi manfaat dan cukup dapat diperjelaskan dengan keputusan yang kita dapat pada pagi ini. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih dekat cikgu-cikgu yang dah berkorbankan tenaga, masa, fizikal, mental semua untuk kami. Alhamdulillah atas kejayaan saya. Terima kasih cikgu-cikgu. Nak ucapkan good luck lah dekat fashion akan datang. Buat yang terbaik. Semoga boleh kalahkan kita orang. Dari saya untuk dapat straight A, jalankan hubungan yang baik lah dengan kawan-kawan. Lepas tu enjoy je masa korang sepanjang form 5 tu, jangan stres-stres. Cikgu-cikgu pun terima kasih juga tunjuk ajar. Nama saya Nur Ali Ikram bin Ramli daripada kelas 5K. Okey abang, apa perasaan abang dapat sedih? Dia bercampur bau lah. Ada perasaan sedih, ada perasaan gembira. Dia gembira sebab dapat straight A, tapi sedih sebabkan tak dapat seperti apa yang dijangkakan. Apa rahsia abang dapat straight A? Jaga keberkatan kita dengan ibu bapa, especially dengan guru-guru kita. Tanpa guru, siapalah kita. Apa perasaan puan anak puan dapat straight A? Oh. Okey. Jadi itu saja episod kali ini. Semoga lepasan SPM tahun 2024 akan cemerlang di luar sana. Bye-bye.